Syah, dah beli dah barang-barang nak buat biskut cheese? Dah, Ma. Ni pun ada. Bunga suka tau. Ya, Bunga? Setiap tahun nak buat kuih raya mesti ada Cadbury Dairy Milk. Tak pernah, Miss. Korang pun boleh buat sendiri. Nanti kat rumah bolehlah makan ramai-ramai. Nak buat biskut ni pun senang je. Mixkan semua bahan, lepas tu rehatkan dough dalam peti ais. Syah, tahun ni kita buatlah biskut cheese lebih sikit. Boleh sama-sama kongsi berkat dengan family Tris, family Syah, kawan-kawan Mama. Lagipun, ni kan first time Tris beraya dengan kita. Tak sabar nak rasa biskut cheese ni. Bau biskut pun dah semerbak satu rumah. Bila biskut ni dah siap, kita letak Cadbury Dairy Milk chunk atas biskut cheese ni. Barulah sedap. Kalau macam ni Syah, tiap-tiap tahun kita boleh buat biskut raya sendiri. Senang aja. Tada, dah siap pun biskut cheese. Balang ni pun kita boleh guna balik untuk letak biskut cheese ni. Boleh bagi terus dekat family, dekat kawan-kawan. Kita buka je stiker ni, dah boleh bagi sebagai pengganti kad raya. Lembut and creamy betul. Sedap sangat ni. Jom sama-sama kita kongsi berkat. Buat kuih raya dengan yang tersayang. Korang jangan lupa try resepi ni, okey?